Hari tu Mahdi kata Anwar tak bagi dia jumpa dengan pimpin luar negara, dengan Presiden Turki. Apa komen tuan? Pada saya Mahathir ni dah macam boleh kata orang yang suka menjolok sang Tabuan. Padahal Tabuan ni baik. Dari dulu pun Anwar melayan dia dengan sangat sopan. Tak pernah nak usik dia, tapi dia je asyik-usik Anwar. Terus ganggu Anwar. Dia sakit hati dengan Anwar ni pasal apa? Apa yang tak puas hati lagi? Dah kaya raya anak pinak. Sudahlah, duduk diam sudahlah. Tapi asyik mengganggu. Macam mana orang nak takbir negara dengan baik kalau dia ganggu selalu kan? Ada saja modal dia. Tak lebih jumpa lah. Siapa nak jumpa itu? Mungkin mana jumpa dia? Kalau kata Erdogan, Erdogan sahabat baik Anwar, bukan sahabat baik dia. Dulu masa jadi PMO berapa kali ada Erdogan datang? Tak pernah. Tak pernah dengar pun sepanjang umur saya tu lah. Dah 74 umur saya. Tak pernah dengar pun Erdogan datang jumpa Mahathir. Tiba-tiba sekarang pula kata pemimpin luar nak jumpa dia sekat. Mana ada Anwar sekat? Dia saja-saja nak popularkan diri dia. Tak apa-apa hati. Apa benda tak tahulah. Umur dah 100 pun tak puas hati juga. Pada saya, jangan apa? Jangan layan. Jangan layan lah orang macam ni. Ha 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 ha!